wanita nak kena pakai apa bila berumrah? Orang lelaki biasa dia akan pakai kain ihram warna putih. Orang perempuan nak kena pakai kain yang macam mana? Atau warna apa? Okay, untuk wanita, hampa boleh pakai apa-apa pun. Pakaian yang seperti biasa hampa pakai. Yang penting menutup aurat. Yang tak boleh untuk wanita adalah tak pakai apa-apa. Had tu memang tak boleh. Kacau habis celebram orang lelaki ni. Apa kena pakai? Pakaian apa pun tak apa. Yang penting menutup aurat. Ada juga orang tanya, Ustaz, saya nak kena pakai warna apa? Boleh tak kalau saya nak pakai warna lain daripada warna putih? Jawapan dia boleh. Hampa boleh pakai warna apa pun. Yang terbaik, yang paling afdal adalah pakaian yang berwarna putih. Tapi kalau hampa nak pakai pink, hampa nak pakai warna biru ke apa, suka hatilah. Yang penting dia tutup aurat. Kemudian tak tutup muka dengan tak tutup tapak tangan, dah boleh sah, insyaAllah. Kalau dah faham, hampa komen, Alhamdulillah. Nanti Ustaz akan kongsikan lagi tentang soal jawab berkaitan dengan umrah dan haji.